بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات، شيء لله لنا ولهم ولتيسير الأمور ولتيسير الرزق، لقضاء الحوائج ولدفع بليها مكروهات ومصائب، ولشفاء من الأمراض ولقضاء الديون، ولحماية من أذى الإنس والجن، بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات، الموجود أزلا وأبدا، لا يوصف بالقعود ولا بالجلوس، المنزه عن كل الغايات والأركان والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Pada tengah hari ini, alhamdulillah, kita dalam keadaan melakukan ibadah puasa yang diwajibkan ke atas umat Islam pada bulan Ramadan. Dan tadi alhamdulillah dapat sama-sama kita menunaikan salat zuhur berjamaah di Masjid Bandar Seri Putra ini. Semoga segala ketaatan, ibadah, usaha-usaha kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini, pada hari ini, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi dipanjangkan umur kita dan kita sudah masuk pada fasa yang terakhir pada bulan Ramadan. Iaitu kita tidak lama lagi akan meninggalkan bulan yang penuh barakah ini. Dan antara keistimewaan Ramadan, adanya satu ibadah yang disebut sebagai asyam, iaitu puasa. Nabi SAW dalam satu hadis disebut bahawasanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Abu Hurairah berkata, lamma hadara Ramadhanu, bila tibanya Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan, datang kepada kamu bulan Ramadan, telah datang kepada kamu Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah Taala. Pertama sekali, apa yang disebut oleh Nabi selepas Nabi mengkhabarkan kepada kita Ramadan itu bulan yang berkat? Apa yang Nabi sebut?
faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Difardukan ke atas kalian puasa pada bulan Ramadan. Kerana ibadah puasa ini sangat istimewa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Sehingga Nabi menyebut as-siyamu junnah. Ibadah puasa itu junnah. Apa makna junnah? Wiqayah, pendinding, pelindung kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa ini juga tuan-tuan, pada bulan Ramadan, seperti mana hadis yang biasa kita dengar sebelum ini, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Dalam syurga ada satu pintu, nama pintu itu Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk syurga menggunakan pintu itu. Pintu nama dia Ar-Rayyan. Orang lain tak boleh guna pintu itu. Apabila mereka dah masuk ke dalam syurga menggunakan pintu Ar-Rayyan, ughliqa, maka pintu itu ditutup. Ini menggambarkan kepada kita, orang yang sedang berpuasa, orang yang jaya melakukan puasa, jaga ibadah puasa ini, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah diwajibkan ibadah ini ke atas kita semua. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan Al-Quran boleh beri syafaat pada hamba di hari akhirat. Maka ibadah puasa berkata, yaqulus siyam, wahai Tuhan, iaitu Allah Ta'ala, puasa berkata, mana'tahu ta'ama wasyahwah, engkau telah melarang dia daripada makanan dan nafsu syahwat. Jadi Ramadan ni bulan menahan diri daripada nafsu, makna dia. Itu maksud dia sebenarnya. Bulan Ramadan ini, antara bulan Ramadan ini adalah menahan diri daripada nafsu. Nafsu ni merangkum segala perkara yang mendorong kepada kejahatan dan keburukan. Dia bukan hanya terhad kepada nafsu makan, nafsu minum. Segala apa yang mendorong kepada keburukan. Wan nafsu ammaratun bisu. Nafsu itu menyuruh kepada asu, keburukan. Allah Ta'ala beri kita masa dalam satu bulan untuk didik roh, jiwa kita ini mengawal hawa nafsu kita. Antaranya ditetapkan kepada kita puasa yang wajib ini. Maka puasa pun berkata, wahai Tuhan, engkau telah melarang dia makanan nafsu, fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku boleh memberi syafaat kepada dia, kerana dia telah mengikut perintah kamu. Itu makna hadis. Dilarang melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan seumpamanya. Jadi hamba Allah Ta'ala ni ikut ibadah puasa, kata apa? Pada hari kiamat, fasyafi'ni fihi, jadilah aku boleh beri syafaat kepada dia. Hebatnya ibadah puasa, tuan-tuan. Tapi menyedihkan kita, terdapat juga di kalangan orang Islam tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ada orang dia memang menjadi kebiasaan bila masuk Ramadan, tanpa ada keuzuran dan sebab-sebab tertentu, dia tidak berpuasa. Dia makan macam biasa. Makan pagi, makan duha pula, makan tengah hari, makan petang, minum petang, makan malam, waktu berbuka dia pun makan juga. Ada orang berani mencemarkan diri dia sebagai seorang Muslim, mencemarkan diri dia pada bulan Ramadan dengan sengaja tidak melakukan ibadah puasa. Sedangkan kewajipan ini hanya dalam masa tempoh 1 bulan sahaja. Dan banyak di sana hadis-hadis yang menceritakan kelebihan puasa. Antaranya yang kita baca tadi, yang dibacakan tadi. Pendinding bagi orang yang berpuasa, beri syafaat kepada hamba. Ada satu pintu dari syurga, hanya orang berpuasa saja menggunakannya. Dan banyak lagi di sana dalil-dalil yang menunjukkan akan keistimewaan ibadah puasa
pada bulan Ramadan, tapi ada orang berani tidak berpuasa, tuan-tuan. Barang siapa yang sengaja meninggalkan ibadah puasa yang wajib pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdosa, tuan-tuan. Ini yang perlu kita ingat. Walaupun kita sudah hampir kepada akhir Ramadan, tapi janganlah kita rosakkan ibadah kita. Bila nak habis je Ramadan, jangan dirosakkan ibadah di Ramadan, terutama sekali ibadah puasa. Menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh mengiftarkan dengan niat yang tertentu pada siang hari, seperti mana yang dihuraikan makna puasa di sisi ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan begitu jugalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Walaupun berbaki beberapa hari lagi, kita tak nak ibadah puasa kita rosak, ataupun kurang pahalanya. Antara perkara-perkara yang boleh membatalkan dan merosakkan puasa adalah perbuatan selain daripada makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan melakukan perkara-perkara yang telah disebut oleh ulama fiqh dalam hal ini. Antaranya adalah perbuatan murtad. Ar-riddatu tubtilu siyam. Murtad boleh membatalkan puasa. Murtad boleh merosakkan puasa. Siapa pada siang hari Ramadan sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba dia murtad, dengan erti kata yang lain terbatal imannya, disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Bila rosak akidah ni murtad, tuan-tuan, maka dia bukan orang Islam lagi. Dia bukan orang Islam lagi kerana dia telah melakukan perkara yang boleh membatalkan iman. Dan dalam keadaan berpuasa siang Ramadan, maka ibadah puasa pada hari yang dia murtad itu batal, rosak. Maknanya selepas Ramadan nanti dia wajib semula ke atasnya mengganti puasa yang dia murtad itu, kerana puasanya telah batal dan telah rosak disebabkan murtad. Sebab itulah perkara yang berkaitan dengan boleh merosakkan ibadah puasa dan merosakkan akidah, antaranya yang dinyatakan tadi itu murtad, yang membawa maksud terputusnya Islam, terbatalnya iman dengan 3 perkara: perbuatan, percakapan dan kepercayaan. Ini yang seringkali diulang-ulangi oleh ulama, supaya kita sebagai orang Islam betul-betul menjaga ibadah puasa, jangan sampai terbatal ibadah puasa. Jadi penekanan bab akidah ni sangat penting. Penekanan bab akidah sangat penting di akhir zaman. Sebab itulah orang dulu jadikan Ramadan ini bulan madrasah, majlis ilmu agama, memperbanyakkan ilmu akidah, memperkukuhkan lagi akidah, memkukuhkan akidah, jaga agama pertama dengan ilmu, kemudian baru berzikir, berselawat, bertasbih dan selainnya. Kerana perkara yang asas dan dasar dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ni dia boleh bersyafaat kepada hamba seperti mana yang dinyatakan tadi. Dan sambungan hadis ini juga wal Quran. Quran pun boleh beri syafaat kepada hamba yang beramal dengan Al-Quran itu. Jangan dikira, jangan diambil daripada orang-orang yang dikategorikan yang dilaknat oleh Al-Quran. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuhu. Ada orang baca Quran tapi Quran melaknatkannya. Dalam hadis lain pun menyebut akhir zaman nanti ada muncul sekumpulan sama macam orang Islam, pakaian dia, ibadah dia. Mereka membaca Al-Quran dengan suara yang sangat enak, sangat lemak, sangat merdu, tuan-tuan. Tetapi makna Al-Quran itu hanya di leher-leher mereka, tidak melepasi kerongkong-kerongkong mereka. Sedap di mulut sahaja. Ya. Sebab apa? Sebab mereka tidak berpegang teguh dengan isi kandung yang dinyatakan adalah Al-Quran, terutama sekali yang berkaitan dengan akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran sedap suara, kena hukum tajwid, semua orang boleh buat. Tapi nak beramal dengan Al-Quran dengan cara yang betul, ini masalah dia.
Sebab apa? Sebab memahami amalan dengan Al-Quran ni, kadang-kadang ada orang dia salah faham. Ya. Sebenarnya beramal dengan Al-Quran ini adalah dengan kita mempelajari ilmu agama. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib ke atas setiap individu muslim. Jadi nak beramal dengan Al-Quran, nak faham Al-Quran, kena belajar ilmu agama. Itu maksud dia, tuan-tuan. Beramal, al-amalu bil-Quran. Kalau sekadar membaca saja, tadilah ada hadis yang dinyatakan tadi, rubbatalil Quran wal Quran yal'anhu. Ada orang baca Quran dan Quran melaknatnya. Sebab apa? Sebab dia tidak beramal dengan Al-Quran ataupun berpegang dengan kepercayaan yang bercanggah dengan akidah Islam. Jadi perkara seperti ini perlu dititik beratkan berkaitan dengan akidah, terutama sekali pada akhir Ramadan, untuk kita mengetahui betapa pentingnya kita menjaga agama dengan cara seperti mana yang disusun oleh ulama-ulama Islam. Dalam Al-Quran berkata, wahai Tuhan, mana'tahul nauma bil-lail, engkau telah larang dia tidur pada waktu malam. Sebab hamba Allah Ta'ala ni yang buat qiyamul lail, dia baca Quran. Mana mereka sanggup berjaga malam dan membaca Al-Quran. Hebatnya orang yang beribadah di tengah malam. Fasyafi'ni fihi. Jadi kalau aku ni boleh beri syafaat kepada dia. Al-Quran berkata. Syafaat kepada siapa? Orang yang baca Al-Quran dan berpegang teguh dengan cara yang betul Al-Quran Al-Karim. Hari ini orang mendakwa baca Quran, pegang Quran, tapi memahami isi kandung ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang begitu salah. Apatah lagi yang utama sekali berkaitan dengan akidah. Baca Al-Quran tapi menganggap Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Menganggap Allah Ta'ala itu berjisim, bertubuh badan, bergerak, turun, naik dan seumpamanya. Ini kepercayaan yang songsang dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Tapi disebabkan dia tidak mengikut acuan yang betul untuk memahami Al-Quran, dia memilih sumber-sumber yang salah, maka dia salah faham terhadap beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Walaupun baca Al-Quran, tapi akidahnya Allah Ta'ala dengan zatnya di atas langit. Contoh, ni contoh. Ataupun menganggap Allah Ta'ala itu turun daripada atas ke bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ataupun menganggap Allah Ta'ala itu bersifat sama seperti sifat makhluk, walaupun dia kata tidak sama dengan makhluk. Memiliki ciri-ciri makhluk, walaupun dia mendakwa tidak sama dengan makhluk. Jadi ini yang dimaksudkan, dikira juga dengan hadis yang kita baca tadi, rubatalil Quran wal Quran yal'anuhu. Ada orang baca Quran tapi Quran melaknatkan dia. Ini dia. Ya. Di situ kita akan nampak keutamaan menjaga agama dengan ilmu, menjaga agama Islam dengan ilmu agama. Ulama berkata, ilmu din hayatul Islam. Ilmu agama kehidupan bagi Islam. Kehidupan Islam apa dia? Ilmu agama dulu. Sebab itulah ada sebagian ulama bila menguraikan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, tuan-tuan, bagi mereka yang Allah Taala kurniakan padanya Lailatul Qadar, alhamdulillah, hendaklah dia manfaatkan malam itu. Pertama sekali dengan apa? Dengan ilmu din, dengan ilmu agama dahulu. Bagi mereka yang tidak menyempurnakan lagi tanggungjawab ini. Kemudian barulah berzikir, berselawat, bertasbih, bertahmid, beristighfar dan berdoa, memperbanyakkan doa, memohon kebaikan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah keutamaan ilmu untuk kita memahami Al-Quran dengan cara yang betul. Maka dikatakan kedua-duanya, iaitu puasa dan Quran, boleh beri syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, di situ kita akan nampak kepentingan akidah dalam kita melakukan ibadah, terutama sekali pada bulan Ramadan. Sebab tidak lama lagi kita akan menyambut hari menerima hadiah, dia panggil. Hari penerimaan hadiah, dia panggil. Disebut oleh ulama Ahlus Sunnah Jamaah sebagai Yaumul Jawaiz. Hari
Hadiah. Jawaiz. Yaum tu hari. Jawaiz tu hadiah. Maknanya sesuatu benda imbuhan yang baik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, tuan-tuan. Imam At-Tabarani, ulama hadis, dia meriwayatkan satu hadis sampai kepada Nabi. Mana daripada Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul fitri intasyaratil malaikatu fit turuqat." Bila tibanya hari raya Aidil Fitri. Nampak? Tak lama lagi ni. Nabi sendiri berkata, bila tibanya hari raya Aidil Fitri ni, bila tibanya Al-Fitri itu hari raya Aidil Fitri, intasyaratil malaikatu fit turuqat. Maka para malaikat ni tersebar. Banyak berkeliaran, maknanya tersebar. Di mana? Di jalan-jalan. Jalan-jalan ni penuh dengan malaikat pada hari raya Aidil Fitri. Takut-takut ada orang tanya, hari raya yang keberapa, Ustaz? Hari kedua ke? Hari raya ketiga ke? Hari raya yang keempat ke? Mana satu? Nak tahu juga. Jawapan dia, hari raya hanya satu hari saja. Hari raya Aidil Fitri sehari saja di sisi syarak. Jadi maknanya satu Syawal lah. Jadi 2 Syawal, 3 Syawal tu dia tak dikira sebagai Aid. Cuma kita ni lebih pada adat kebiasaan lah. Mungkin niat nak beri orang makan, itu lain cerita lah. Tapi sisi syaraknya, Aidil Fitri, hari raya Aidil Fitri, satu hari saja, satu Syawal. Jadi kalau mafhum hadis dibacakan tadi, ketika itulah malaikat ni, dia keluar di jalan-jalan. Malaikat. Dan sedia maklum malaikat ni, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan daripada nur. Dipanggil ajsamun nuraniyah. Jisim-jisim nur, cahaya, berasal daripada nur. Para malaikat diciptakan daripada nur, berasal daripada nur. La dzukura wa la inatha. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Maksudnya tidak ada malaikat lelaki, tidak ada malaikat perempuan. La ya'kulun, mereka tidak makan. La ya'kuluna wa la yashrabun, mereka tidak minum. Wala yatanakahu, mereka tidak bernikah kahwin. Wala yatawaladu, tidak beranak pinak. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari raya tu, satu Syawal lah makna dia. Berdasarkan hadis yang dibacakan tadi, maka malaikat ni intasyara. Intasyara ni tersebar banyak. Maknanya di jalan-jalan ni, tak kira jalan raya ke, jalan lorong ke, jalan apa ke, jalan, turuqat. Intasyara. Intasyara ni banyak malaikat tersebar. Banyak malaikat di jalan-jalan. Dan ini menunjukkan saat itu, waktu itu, waktu yang baik. Sebab malaikat banyak. Ya. Fanadat. Lalu para malaikat pun memanggil. Menyeru ataupun memanggil. Fanadat. Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang Islam. Malaikat memanggil. Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian orang Islam. Ughdu ila rabbin karim, pergilah kepada Tuhan yang mulia. Yamunnu bithawabil al-jazil, yang mana dia mengurniakan kepada kalian, ataupun dia yang mengurniakan pahala yang banyak. Manusia tak dengar malaikat ni, suara malaikat tidak dengar. Ini yang menunjukkan di saat itu saat yang mulia. Ya. Pergilah kepada Tuhan yang mulia, yang memberi pahala yang banyak. Laqad amarakum bisiyam, kata malaikat. Laqad amarakum bisiyam, Allah Ta'ala telah memerintah kamu berpuasa. Tengok betapa besarnya kedudukan puasa di bulan Ramadan. Laqad amarakum bisiyam, kamu telah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Fasumtum, maka kamu sudah selesai berpuasa. Jadi beruntunglah mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab ada hadis ini,
Yang tak berpuasa, sengaja tak berpuasa pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan tu, rugilah dia. Malaikat berkata, difardukan ke atas kamu oleh Allah Ta'ala puasa, kamu telah selesai berpuasa. Wabil qiyam, dan disuruh oleh Allah Ta'ala kamu qiyam. Mana qiyam ni mendirikan malam dengan ibadah, itu qiyam. Qiyam macam yang kita buat lepas isyak, ada solat sunat tarawih min qiyami syahr Ramadan. Itu salah satu pengisian qiyam Ramadan, iaitu solat sunat tarawih. Disertai dengan zikir, baca Quran, ataupun ketika menunaikan solat sunat tarawih, selepas setiap kali 2 rakaat diselitkan dengan zikir-zikir lah. Kebiasaannya kita menyelitkan dengan apa? Antara 2 rakaat solat sunat tarawih dengan apa, tuan-tuan? Dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat tarawih kita berehat dengan apa? Setiap 2 rakaat dengan berselawat. Bilal dia akan melaungkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah makmum yang ada ataupun jamaah yang ada di situ, tua, muda, kecil, besar, sallallahu salam alaik, selawat. Antara 2 rakaat solat sunat tarawih. Dan ini satu perkara yang sangat dimuliakan dalam Islam. Kerana perbuatan berselawat ke atas Nabi ini memang dianjurkan dalam Islam, digalakkan dalam Islam, kerana Nabi SAW sendiri pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara, siapa yang berselawat ke atas aku sekali sahaja, Allah Ta'ala beri 10 ganjaran. Jadi kelebihan berselawat tu ada dalil dia, ada sandaran dia. Jadi kita ambil kesempatan setiap kali 2 rakaat tarawih, sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Walaupun ada mereka yang tidak setuju dengan perbuatan ini, ada orang tak setuju. Atas alasan apa? Kita kena tanya juga, kenapa kamu tak setuju? Kamu kurang selesa ni, kenapa? Bagi tahu sebab. Dia kata apa? Sebabnya sebab tidak ada di zaman Nabi. Itu sebab dia. Satu. Kedua, dia kata pula sebabnya Nabi tak pernah suruh. Mudah aja hujah dia. Tak ada zaman Nabi, Nabi tak pernah suruh. Maka tak seronok lah. Yang melampau pula dia kata apa? Bukan sekadar tak seronok, haram pula. Setiap apa yang tak ada zaman Nabi, Nabi tak pernah suruh, kita buat sekarang ini, haram. Dengan istilah dia orang guna apa? Bid'ah, sesat, masuk neraka. Hujah dia, tidak ada di zaman Nabi, Nabi tak pernah suruh. Itu hujah dia. Ini hujah yang rapuh. Ini hujah yang salah, tuan-tuan. Bukankah dalam peristiwa nuzul Quran, tuan-tuan, kalau kita menghayati semula kisah sejarah nuzulul Quran, apa makna nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Itu nuzul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, iaitu Allah Ta'ala, menurunkan Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala perintah Jibril supaya ambil Al-Quran 30 juzuk yang ada di Lauhul Mahfuz di atas langit yang ke-7, supaya dia bawa ke langit yang pertama dan diletakkan di satu tempat, nama dia Baitul Izzah. Jadi peristiwa itu nama dia Nuzulul Quran. Selepas itu, tuan-tuan, selepas diletakkan sekaligus Quran di langit pertama di satu tempat yang dinamakan Baitul Izzah, selepas itu barulah diturunkan secara berperingkat sedikit demi sedikit ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua maklum, tuan-tuan, kisah ini. Dan pada awal-awal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penurunan Al-Quran, setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan ke atas baginda alaihi salatu wasallam, baginda bagi tahu kepada para sahabat. Dan ada sahabat ni dia mencatat dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Ada sekumpulan sahabat ni dia tulis ayat-ayat Al-Quran. Sekumpulan sahabat yang buat kerja ini digelar sebagai katabatul wahyi, para penulis wahyu. Setiap kali turunnya ayat pada ayat Quran ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dia akan bagi tahu pada sahabat tertentu, sahabat pun tulis. Tulis. Maka ayat Al-Quran, penulisan ayat-ayat Al-Quran sudah ada di zaman Nabi SAW. Tapi ayat-ayat Al-Quran pada awalnya ditulis di zaman Nabi, zaman sahabat, tidak memiliki titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Tidak ada. Macam mana kita baca Quran kan ada titik ba, ta, sa, jim, kha, fa, qaf, ada titik kan? Sahabat tulis tidak ada titik huruf itu. Bila bermulanya peletakan titik-titik pada huruf Al-Quran, zaman tabi'in. Itu selepas zaman sahabat. Orang tabi'in ni dia tak sempat bertemu dengan Nabi, tak sempat bersua muka dengan Rasulullah. Orang yang pertama meletakkan titik pada huruf Al-Quran, Yahya bin Ya'mar nama dia. Yahya bin Ya'mar. Dialah orang pertama sekali diilhamkan kepada dia supaya ijtihad dia letak titik pada huruf Al-Quran. Soalannya di sini, adakah perbuatan Imam Syekh Yahya bin Ya'mar ini zaman tabi'in pernah berlaku di zaman Nabi SAW, ataupun pernah tak disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya meletakkan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran? Nampak? Sudah pasti tidak ada. Nabi tak pernah pun meninggalkan pesanan ataupun wasiat supaya Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran itu diletakkan titik. Selepas kematian aku, Nabi tak pernah sebut. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan sedemikian. Tapi kenapa Yahya bin Ya'mar dibuat? Sebab apa? Sebab dia ijtihad dan melihat benda ini memang ada maslahah bagi orang Islam, ada kepentingan bagi orang Islam. Memang betul pun ada maslahah, ada kepentingan. Dengan adanya titik-titik pada huruf Al-Quran, kita boleh mengenal huruf-huruf Al-Quran. Betul tak? Kita boleh beza antara mana satu ba, ta, sa, ha. Ha tu tak ada titik, kha, jim. Boleh beza. Kalau tak ada titik hari ni huruf-huruf Al-Quran, macam mana kita nak mengenal Al-Quran? Macam mana kita nak ajar pada anak-anak, pada masyarakat bacaan Al-Quran Al-Karim? Bagaimana? Jadi jasa Yahya bin Ya'mar ni sangat besar, maslahah di muslimin. Tapi adakah Nabi pernah suruh buat benda ni? Nabi tak pernah suruh. Ada terkayanya berlaku di zaman Nabi? Maka tidak ada. Jadi mereka yang mempertikaikan perbuatan berselawat antara dua rakaat tu atas alasan zaman Nabi tidak ada, Nabi pernah suruh, kalau ikut kaedah dia, maka Quran yang ada pada hari ini perlu dibuangkan titik-titik dia. Buang titik. Sebab nak ikut zaman Nabi. Nampak? Jadi mereka guna kaedah tak betul. Mereka buat reka tu kaedah tak betul. Mereka kata apa? Tak ada zaman Nabi, Nabi pernah suruh secara mutlak haram. Itu yang cepat. Kalau tuan-tuan biasa dengar bid'ah, sesat, masuk neraka, apa buat ni? Orang tengah sibuk buat qiyam Ramadan, fokus pada ibadah, dia sibuk membid'ahkan umat Islam. Sebab atas alasan itu dakwah, jihad bagi mereka. Sedangkan tuan-tuan, antara dua rakaat tu tuan-tuan, tarawih, kita berselawat ke atas Nabi. Kelebihan selawat ni tak perlu didetailkan di sini tuan-tuan, semua orang tahu. Dan ada sandaran dia, beramal, berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kembali kepada hadis berkaitan dengan satu Syawal, apa dia hari raya tadi. Maka malaikat berkata, Allah Ta'ala dah perintah kepada kamu puasa, kamu selesai berpuasa. Allah Ta'ala perintah kamu qiyam pada malam Ramadan, kamu dah buat qiyam, alhamdulillah. Lebih kurang macam itulah. Faqumtum fa idza raja'al muslimuna minas salah qalatil malaikatu, apabila orang-orang Islam kembali daripada solat pada satu Syawal tu, selesai solat sunat raya-raya, contoh ya, apabila orang Islam, umat Islam selesai menunaikan solat, qalatil malaikatu, maka para malaikat berkata, iqbidu jawaizakum, ambillah hadiah-hadiah kamu. Iqbidu, ambil, pegang hadiah-hadiah kamu. Apa dia hadiah-hadiah mereka pada satu Syawal daripada Allah Ta'ala? Apa dia? Qad ghafarallahu ta'ala lakum. Itu hadiah-hadiah. Apa dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni kalian semua. Jadi dikenali hari itu, hari Idul Fitri, di sisi para malaikat sebagai Yaumul Jawais, hari hadiah-hadiah.
Inilah hadiah bagi orang yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan, dapat pada 1 Syawal, apa dia? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadiah yang paling tinggi dan paling bernilai. Lebih berharga daripada emas, perak, duit, harta yang dimiliki oleh manusia. Ini harta yang sebenarnya, ini dia. Ini hadiah daripada Allah Ta'ala bagi orang yang telah menyempurnakan ibadah pada bulan Ramadan. Ya, dikenali sebagai Yaumul Jawaiz. Yaum tu hari, Al-Jawaiz tu hadiah. Kalau satu hadiah disebut jaizah, kalau 2 hadiah jaizatan, kalau lebih pada 2, 3, 4 tu jawaiz. Ya, kalau fikir-fikirkan, ada tak hadiah yang lebih bernilai daripada apa yang dinyatakan tadi? Sudah pasti tidak ada. Sebab diampuni dosa ni tuan-tuan, oh, suatu benda yang sangat berharga, yang sangat istimewa. Sebab tu Nabi SAW sebut rugi ataupun celaka seseorang yang sempat dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak diampuni oleh Allah Ta'ala? Dia tak berpuasa, tak jaga syariat, tak jaga akidah. Puasa tapi tak solat, contohnya lah. Sebab itulah tuan-tuan, beza antara dari satu sudut huraian ahli ilmu, sebab dah nak habis puasa ni kan, antara beza puasa yang wajib dalam Ramadan dengan solat yang wajib, solat 5 waktu yang wajib 1 hari 1 malam. Ada orang dia boleh berpuasa pada bulan Ramadan, tapi gagal solat 5 waktu. Nampak? Sebab apa? Sebab bila dia puasa, dia nampak ada makanan. Bila puasa, ada makanan, ada minuman. Seronok ada nak berpuasa. Dia boleh berpuasa. Sebab dia menganggap, oh, nanti berbuka memang sedap lah. Tak dinafikan iftar, alhamdulillah. Bukan maknanya tak boleh dihidangkan iftar-iftar yang sedap-sedap tu. Dibolehkan. Menyediakan buka puasa pada orang puasa, pahala besar. Tapi nak bagi tahu kenapa ada orang boleh puasa tapi gagal solat 5 waktu. Kerana puasa dia melihat satu sudut ada berbuka. Kalau sebelum nak masuk subuh ada more. More pun kalau qiyamul lail ni dekat Masjid Surah pun boleh tahan juga. Hebat jugalah. Alhamdulillah rezeki, tak ada masalah. Tapi kalau solat dapat makan tak? Lain pada bulan Ramadan lah. Ada setiap kali solat zuhur berjamaah contohnya. Ada tak orang bagi makan? Tak ada, jarang berlaku. Mungkin ada di tempat-tempat tertentu ada. Ya, solat tak dapat makan. Kita pula kena keluar duit. Orang tu kena keluar duit pula nak cari makanan, nak beli makanan. Mula puasa tak perlu keluar duit. Pergi je di surau, di masjid. Ada iftar. Iftar pun Masya Allah, benda kebaikan juga di negara kita ni. Bagus. Makanan yang sihat, maknanya makanan yang sesuai lah. Ya. Tapi bila bab solat, kalau kita nak ukur satu sudut lah, memang tidak ada makanan pun. Jadi cabaran nak jaga solat wajib ni lebih besar daripada puasa sebenarnya. Nampak? Jadi bagi mereka yang biasa tinggal solat 5 waktu ni, berjaya puasa bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi sebulan untuk buat perubahan. Lebih kurang macam itulah makna dia. Ya, mafhum yang boleh kita hayati. Maknanya selepas Ramadan, ibadah kita lebih hebat lagi. Itu makna dia. Lepas Ramadan, majlis ilmu lebih hebat lagi diperkasakan. Majlis zikir, majlis agama ni diperkasakan. Setiap masa. Kesan tarbiyah agama pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, maka dapat kita fahami apa yang dikongsikan pada tengah hari ini atau petang ini bersama dengan saya, menunjukkan kepada kita kalau sempurna ibadah kita Ramadan, masuk je 1 Syawal, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis yang disebut oleh para malaikat kepada orang Islam, iqbidu jawaizakum, ambillah hadiah-hadiah kamu. Maknanya kamu semua ni telah diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa. Itu hadiah dia. Masya Allah. Bila dosa diampuni oleh Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Masya Allah, kalaulah di saat itu nyawa kita dicabut tuan-tuan, Masya Allah, ini satu benda yang sangat baik. Yang penting sekali,
kita beribadah, kita melakukan ketaatan atas dasar asas akidah yang betul, akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman bahawasanya Allah Taala tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Allah Taala tidak bertempat, tidak berarah, tidak bermasa. Tidak boleh dianggap Allah Taala itu dengan zatnya di tempat tertentu, di atas, di bawah, di mana-mana tempat dengan zatnya. Maha suci Allah Taala daripada sedemikian. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Taala. Jadi saya rasa tazkirah zuhur bersama dengan saya di masjid ini, biasa sini pukul berapa habis? Ni waktu begini kot. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dimanfaatkan bersama dan dapat disebar-sebarkan. Jaga agama, jaga akidah, jaga syariat. Ya, supaya tidak terpengaruh dengan mana-mana pahaman dan ajaran songsang yang boleh merosakkan iman dan merosakkan akidah. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis tazkirah kita di Masjid Bandar Seri Putra ini dengan bacaan tasbih kifarah, kemudian surah Al-Asr, kemudian tahlil, iaitu menyebut la ilaha illallah 3 kali dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, dengan keberkatan junjungan besar Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan keberkatan para sahabat-sahabat Nabi, dan juga dengan keberkatan para alim ulama dan wali-wali Allah, dan juga dengan keberkatan majlis ilmu kita pada tengah hari ini, pada petang ini di masjid ini. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Rahman, dan juga dosa-dosa umat Islam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatlah majlis ilmu kami pada saat ini di masjid ini ya Allah. Mereka yang hadir pada saat ini dalam majlis ini ya Allah, Engkau berkatilah mereka, rahmatilah mereka, bukakanlah bagi mereka pintu-pintu kebaikan, tutupkanlah bagi mereka pintu-pintu kejahatan dan kebinasaan. Angkatlah segala wabak, musibah, malapetaka yang menimpa mereka. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang menimpa mereka dan menimpa kita semua. Bukakanlah bagi mereka dan bagi kita semua pintu-pintu rezeki yang halal ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah Ramadan kali ini yang terbaik daripada sebelumnya, dengan kami mempertingkatkan majlis ilmu agama dan memperbanyakkan ketaatan dan ibadah kepadamu ya Allah. Bukakanlah bagi kami ruang dan peluang untuk memperbanyakkan kebaikan pada bulan yang barakah ini, dan jadikanlah kami utaqa'u minan nar, yaitu di kalangan mereka yang bebas daripada azab api neraka. Semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.